Selama ni kita nampak emas berkilat, tersusun, teratur dalam kedai emas kan? Tapi korang pernah terfikir tak kenapa upas emas kadang-kadang ada yang mahal sikit? Masa Nurin pergi kilang hari tu kan, Nurin pun rasa terkejut tau. Rupanya proses buat emas ni bukannya mudah tau. Baru ni yang Nurin pergi kilang tu, ada pekerja ni offer dekat Nurin tau. Hey, you nak buat ini punya emas ah? Tapi dia cakap ada risiko sikit tau. Lepas tu Nurin tercakap, tak apa bang. Buat emas ni bukan macam minum tabu. waktu Nurin pergi kilang baru ni, Nurin tengok pekerja semua tu memang macam laser. Semua kena fokus. Mata kena tajam, tangan kena steady. Lagi-lagi kalau nak buat barang yang minimalis, kita nampak benda tu senang je nak buat. Tapi rantai tangan yang tu paling susah nak buat sekali. Salah sikit je terus scrap. Nak hasilkan cincin yang minimalis ni macam ibarat korang nak buat eyeliner. Jadinya bukan kita kena ada kemahiran tangan je, tapi mesti kena ada kesabaran yang tinggi. Lepas tu ada pula risiko. Diorang ni berdepan dengan mesin, chemical dan juga debu emas. Kalau kita handle barang dapur pun kita boleh terluka. Bayangkan pula kalau kita handle emas yang beribuan ringgit ni. Pekerja juga kena jaga safety betul-betul tau. Kita kat luar ni nampak emas ni dah siap, cantik je bila display. Tapi yang orang buat emas tu hari-hari berdepan dengan risiko kesihatan. Jadinya bila korang bayar upah, kiranya korang bayar sekali dengan risiko yang diorang tanggung. Nurin, kalau kerja dekat kilang emas, Nurin rasa kalau balik rumah, Nurin dah jadi Iron Man versi emas kot. Dan ini part yang paling saya tak sangka. Whiz! Setiap proses buat emas mesti ada lebihan, sisa dan juga habuk. Tapi kilang tak boleh main-main. Sebelum mula proses, orang atasan akan tetapkan target waste untuk pekerja. Contoh, proses ni boleh hilang dalam 0.02 gram emas sahaja. Jadinya, kalau barang tu dah siap, waste pun terlebih, nama pekerja tu akan dipenalti. Bukan kena denda duit je tau, tapi reputasi pun akan tercalar. Bayangkan korang, dah lah stres. Lepas tu, fokus pun kena ada. Nurin tengok pun rasa nervous tau. Jadi, korang semua, kalau korang nampak upah emas tu mahal, korang jangan komplain tau. Itu bukan saja cas upahan, tapi itu adalah bayaran tentang kemahiran, fokus, risiko dan disiplin tinggi pekerja. Emas yang kita pakai hari-hari bukan sekadar berkilat, tapi juga penuh dengan keringat. Kalau korang rasa womanship ni patut dihargai, korang komen dekat bawah, respect womanship. Boleh tak? Saya Nurin, host daripada Lover 16. Kita memang jual emas 916. Jangan lupa untuk masuk live TikTok Nurin dan juga jangan lupa follow akaun TikTok Nurin tau. Sini. Last kali, jangan lupa juga untuk like, share, subscribe kita punya channel YouTube ni. Alright? Kalau lepas ni korang nak Nurin lagi, korang komen. Nak Nurin, nak Nurin. Okay? Bye-bye semua.